Tepat pukul 9 malam, Helmi dan Zaki meronda di sekeliling kawasan kilang tempat mereka bekerja yang letaknya berhampiran Kuala Lumpur. Bermula dari luar, mereka kemudian memeriksa bahagian dalam kilang pula yang kini kosong. Tiada siapa bekerja pada malam itu. Setelah berpuas hati, mereka kembali semula ke pondok pengawal. Perut masing-masing sudah mula berkeroncong. Helmi dan Zaki membuka bekal nasi yang dibawa dari rumah sejam lebih berehat. Tepat pukul 12.30 malam, Helmi dan Zaki sekali lagi menjalankan tugas mereka. Lampu-lampu tertentu mesti ditutup. Begitu juga dengan peralatan kilang, semuanya mesti diperiksa sekali lagi kerana sebelum ini sudah berapa kali pencuri memecah masuk ke kilang membuat cermin tersebut. Setelah memastikan keadaan pintu depan dan belakang kilang serta pagar di sekeliling semua berkunci, mereka masuk ke dalam kilang. Kilang cermin tempat mereka bekerja itu memang besar. Di dalam kilang tersebut terdapat sebuah kawah besar yang sentiasa dipanaskan 24 jam. Kawah tersebut digunakan bagi melebur bahan-bahan untuk dijadikan cermin. Malah, kata penulis kilang itu, jika mau mencuci kawah tersebut terpaksa menunggu sehingga seminggu barulah ia betul-betul sejuk. Maklumlah, sepanjang masa kawah tersebut sentiasa dipanaskan. Ketika melalui kawasan itu, Zaki bertanya kepada Helmi sama ada dia pernah dengar cerita tentang orang mati akibat terjatuh ke dalam kawah itu. Ish, kau ni masa tengah-tengah malam macam ni lah kau nak cerita pasal orang mati. Ceritalah siang-siang, nanti kalau benda tu muncul kecepetan kita nak lari, jawab Helmi. Kedua-dua sahabat itu ketawa. Tapi kalau benda tu muncul, bagus juga, boleh minta nombor ekor. Kalau kena, tak payah jadi jaga lagi. Helmi melawak lagi dan serentak mereka berdua ketawa. Helmi memang tidak ambil pusing sangat tentang perkara misteri seperti itu. Sebelum menjadi pengawal keselamatan di kilang tersebut, hampir setahun dia bekerja sebagai jaga di sebuah sekolah di sekitar Kuala Lumpur. Semasa bekerja di situ, dia biasa diganggu dengan kejadian-kejadian menakutkan. Kadang-kadang semasa Helmi di dalam bilik air, tiba-tiba lampu tertutup. Padahal di sekelilingnya tidak ada orang. Tapi bagi Helmi, itu perkara biasa. Zaki memberitahu Helmi. Dia tanyakan soalan tersebut kerana cerita tentang orang mati di dalam kawah itu selalu dikatakan oleh pekerja-pekerja terdahulu. Mereka biasa nampak benda itu pada malam hari merayau di dalam kilang. Apa yang diorang nampak? Soal Helmi. Entahlah. Bila aku tanya, diorang tak nak jawab. Mungkin tak mau bagi kita takut kot, bala Zaki. Helmi terdiam. Mereka terus berjalan meninggalkan bilik dandang yang panas membahang itu. Tapi sebaik melepasi bilik dandang, tiba-tiba Zaki terasa ingin ke tandas. Jom, aku pun nak buang air, kata Helmi. Mereka berjalan menuju ke tandas yang terletak 20 meter di belakang bilik dandang tersebut. 15 meter sebelum sampai ke tandas, tiba-tiba langkah keduanya terhenti. Helmi dan Zaki terpaku. Kedua-duanya melihat tepat pada satu arah. Apa yang mereka nampak? Di pintu masuk bilik air perempuan tercegat seorang wanita berbaju putih, berambut panjang dan mendukung seorang bayi. Kedudukan wanita itu yang sedikit membelakangi mereka menyebabkan Helmi dan Zaki dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ini dah lain macam ke pula perempuan ni? Tengah-tengah malam kami ish, ini dah lain ni. Zaki bisik Helmi perlahan. Helmi mula diterpa perasaan menyesal. Dia bukan main lagi, dia ketawa. Katanya kalau ada hantu dia mahu minta nombor ekor. Sekarang dia terpukul dengan kata-katanya sendiri. Hatinya mula rasa kuat. Apatah lagi suasana suram di dalam kilang tersebut menambahkan lagi rasa seram di hati mereka. Assalamualaikum. Tiba-tiba sahaja Zaki memberi salam memecah kesunyian. Helmi terkejut dengan tindakan Zaki itu, tetapi dibiarkan saja. Senyap. Perempuan itu tidak membalas salam tersebut. Sekali lagi Zaki memberi salam. Assalamualaikum. Perempuan itu terus tercegat tanpa mempedulikan mereka berdua. Dia kelihatan begitu asyik menghayunkan
tangannya yang sedang memeluk seorang bayi, seolah-olah dia sedang membuai bayinya yang sedang tidur. Halmi mencuit Zaki. Mencuba bagi salam sekali lagi, bisik Halmi perlahan. Zaki memberi salam kali ini dengan suara yang lebih kuat. Assalamualaikum. Sebaik saja selesai memberi salam, tiba-tiba wanita itu memalingkan mukanya. Wanita itu memandang tepat ke arah mereka berdua. Pada masa itulah Halmi dapat melihat bola mata wanita tersebut yang merah seperti biji saga. Wajahnya tidak begitu jelas, namun dapat mereka lihat di bahagian hadapan baju putihnya ada tompok-tompok warna merah. Halmi dan Zaki sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Lidah masing-masing jadi kelu. Kedua-duanya berdiri tegak seperti patung. Jantung mereka berdebar bagaikan mau pecah. Seram dan takut. Tetapi mulut mereka tetap terus kemat-kamit membaca sesuatu. Perempuan itu terus menghayunkan bayi yang dikendongnya. Dia berjalan ke arah Halmi dan Zaki sambil merenung mereka berdua. Semakin lama wanita itu semakin hampir. Sah, memang sah. Ini bukan orang. Halmi menyinggung Zaki sambil memberi isyarat dengan mulutnya. Tu, tengok budak yang dikendongnya tu. Suara Halmi bergetar. Tiba-tiba Zaki memegang tangan Halmi. Zaki berbisik, habislah, memang dia. Zaki mengulangi ayat itu berulang kali. Jelas pada penglihatan mereka, benda berbalut kain putih yang dikendong perempuan itu sebenarnya bukan bayi tetapi batu nisan. Pada nisan tersebut ada tompok-tompok darah yang masih basah. Ia mengalir pada nisan itu lalu jatuh ke lantai. Halmi dan Zaki sudah tidak mampu berbual apa-apa lagi. Kaki mereka seolah-olah terpaku ke lantai. Lutut jadi longlai. Rasanya untuk berdiri pun susah. Sudah tidak larat, apatah lagi untuk berlari. Halmi menjeling ke arah Zaki. Dia melihat mata Zaki tertutup, mulutnya pula terkumat kamit. Halmi cuba bertentang mata dengan wanita itu, namun dia tidak berani. Dia turut memejam mata dan cuba membaca ayat kursi dengan tenang dan teratur. Sebelum ini mulutnya terkumat kamit juga, tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang dibacanya. Akibat takut, segala bacaannya jadi tunggang-langgang. Bila Halmi membuka mata, dia melihat wanita tersebut sudah membelakangi mereka. Jelas kakinya tidak berpijak ke lantai. Ia seolah-olah melayang dan masuk semula ke bilik air perempuan. Zaki, sudah, buka mata. Dia dah pergi dah, jom kita balik ke pondok. Nanti esok kita cerita pada pengurus, kata Halmi sambil menepuk bahu Zaki. Mereka bergegas berlalu dari situ dan terus ke pondok pengawal. Sehingga ke pagi mereka tidak boleh tidur. Keesokannya Zaki tidak datang kerja akibat demam. Sudah hampir 2 tahun kejadian itu dilalui oleh Halmi Hashim, 30 tahun. Tapi wajah menakutkan wanita itu dan nisannya yang berdarah masih dapat diingat dengan jelas, kata Halmi. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian itu kepada salah seorang pekerja di kilang tersebut. Pihak pengurusan sudah lama tahu tentang lembaga wanita itu. Pengawal keselamatan yang bekerja shift malam memang sudah selalu terserempak. Oleh kerana itu pada waktu malam tidak ada siapa yang berani pergi ke tandas tersebut. Mereka bimbang terserempak dengan wanita berkenaan yang sering muncul bersama nisannya. Sepanjang pengalamannya menjadi pengawal keselamatan, itulah pertama kalinya Halmi melihat benda itu menjelma di depan matanya, tambah Halmi. Lembaga menyerupai wanita itu muncul setelah berlaku satu peristiwa yang menyayat hati beberapa tahun dulu di kilang tersebut. Apa yang saya dengar, dulu ada seorang perempuan bekerja di kilang itu. Suatu hari tidak tahu apa urusannya. Dia masuk ke bilik oven tempat melebur bahan-bahan untuk dijadikan kaca. Entah macam mana wanita berkenan tergelincir lalu jatuh ke dalam kawah yang menggelegak itu. Mayatnya hancur lebur sebab kawah itu memang panas. Beritahu Halmi yang ditukarkan menjadi pengawal keselamatan bank tidak lama selepas kejadian menakutkan itu. Halmi kini menjadi pengawal keselamatan di kem TUDM Kubang Pasu Kedah. Apa yang lebih menyedihkan, kata Halmi, mengikut cerita pekerja-pekerja lama di kilang berkenaan, ketika wanita itu ditimpa nahas, dia sedang syarat mengandungkan anaknya yang sulung. Selepas kejadian itulah ramai pekerja, terutama yang pekerja shift malam, sering terserempak dengan wanita berbaju putih mengendong nisan. Itu sajalah cerita daripada saya malam ni. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Malam.
Sekian, terima kasih.